Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Fendi Zulkifli selaku host hari ni lah. Hari ni sebenarnya kita dah orang kata apa, masa-masa kesedaan kan. Kira masa-masa dah tak lama lagi dah kita nak menunggu apa orang kata Hari Raya Aidiladha kan. So hari ni bersama dengan saya yang sebenarnya dah lama kita nak panggil kan. Cumanya hari ni beliau sendiri yang on. Bila dia dah kata on tu, saya lagi berbesar hati lah. Dengan segala hormatnya saya nak mempersilakan kita punya CEO iaitu Encik Ahmad Fazlullah bin Hasanuddin. Apa khabar Tam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Satu soalan. Allahu Akbar. Sebelum kita mulakan kita punya dah buat korban ke belum? Dah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita biasanya kita dalam family ni kadang-kadang kalau tak saya, isteri saya buat dulu. Dia tahun depan gila pula macam tu kan. Ikut kemampuan lah. Betul. Kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Okay, hari ni sebenarnya kita panggil bos kita kat sini sebenarnya. Kita nak membincangkan satu topik yang orang kata bila time musim korban ni mesti ada je kan. Kalau tak ada dia tak adalah hari raya korban. Gitu pula. So kita akan membincangkan isu scam ibadah yang sekarang ni orang kata makin meluasa lah kan. Memang kita lagilah terpaling paling rasanya kalau tak isi korban ni memang selalu macam sinonim kan. Lagi-lagi bila orang nampak harga yang kita bagi tu RM1.90 kan. Adakah dia mustahil ke? Kan scam ke kan? Macam mana boleh murah kan? Hari ni kita nak kupas bersama kita punya CEO lah. Okey, tanpa kita nak melengahkan masa ni, Tam. Biasanya saya dengan Tam ni kita koi awak kan. Tapi kita terpaksa formal sikit kan. Okey, kita nak pergi pada soalan yang pertama Tam. Kan sebenarnya kalau ramai orang muskil lah kan dengan isu korban ni, ada isu lama, dikorek-korek balik kan. Cerita dekat media sosial sampai ada yang tu berhenti buat korban tu masalah. Kan? Apa respon daripada Izzy Korban sendiri? Okey, pertama sekali saya panggil Fendi ke nak panggil cikgu ni? Cikgu. Okey, pertama sekali cikgu. Kita akui sebenarnya dari dulu, bukan sekarang, daripada 2000, saya ingat saya dia bermula setelah boomingnya internet ni pada tahun 2015 macam tu. 2015, 2016, 2017 tu kita menerima pelbagai kecaman. Ada macam-macam kecaman, ada cerita viral, setiap siap ada orang cipta satu laman web page khas untuk mengenakan Izzy Korban. Lepas tu sampai ada naratif-naratif yang kadang-kadang tu kita tak tahu siapa yang mulakan benda tu. Adakah orang itu orang yang berkepentingan kepada kita ataupun orang itu memang sekadar untuk kesedaran kepada masyarakat. Jadi kita dah tak tahu. Peringkat awal dulu kita bertindak secara reaktif. Sebarang kecaman orang tu, orang kecam kita, orang tuduh kita scam, orang tuduh kita report, kita buat report polis. Kita marah balik. Tapi setelah tahun demi tahun kita belajar benda tu dan kita jadikan itu sebagai satu teguran kepada kita. Sebagai contoh pernah kalau tak silap saya tahun 2018, 2017, 2018 Izzy Korban ni kita bergaduh dengan pihak peternak dalam Malaysia. Ada perkumpulan peternak dalam Malaysia, ada grup, dia marah kepada Izzy Korban. Dia kata Izzy Korban ni kutip buat kat luar. Dia menyebabkan jualan lembu dalam negara tu berkurangan, menutup ekonomi peternak tempatan, macam-macam lah isu yang dikaitkan, yang dibangunkan. Dan apa yang kita buat? Kita tak marah. 2019 kita perkenalkan korban dalam negara. Kita beli lembu dengan peternak tempatan. Kita anggap sebab setiap teguran, setiap kecaman, setiap cerita viral itu adalah teguran kepada kekurangan perkhidmatan kita, kekurangan kita punya servis kita. Kita kena top up kat situ untuk lebih baik. Jadi apa pun yang datang hari ni, kita anggap itu sebagai satu teguran yang tidak sengaja daripada orang di luar sana yang concern dengan perkhidmatan kita. Kita kena ambil benda tu cara baik lah. Kita terima dengan hati terbuka. Kita jangan marah pula. Contoh hari ni orang cakap, Izzy Korban ni scam. Saya tak tahu buat ke tak buat. Dulu, bermula, kita bagi gambar.
Lepas tu gambar boleh edit, kita bagi video. Dah bagi video dah, dia tak boleh cakap apa. Dia pun diam. Tapi isu dia tak buat juga korban. Itu yang menjadi isu sehingga hari ini. Dan saya nak tambah sedikit, cikgu. Sebenarnya sepanjang perjalanan perkhidmatan kita 19 tahun hingga hari ini, kita dah didatangi oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Sebab ada report yang mengatakan isu korban ni scam. JSJK datang 2 kereta ke office, buat cek, buat pemeriksaan, tanya kita, buat penyelidikan, dan mereka pulang. Setelah mereka dapati tak ada sebarang keraguan, tak ada sebarang kes yang timbul. Mungkin kita tak tahu laporan tu daripada siapa, tapi mereka pulang. Setelah mereka datang, mereka pejabat. Kita juga pernah didatangi oleh counter terrorism daripada Bukit Aman, datang kepada pejabat kita. Saya duduk 3 jam dengan dia, bersama dengan kita punya CEO, 3 jam dalam bentuk macam interview lah. Ada interview, tanya macam soal siasat lah, tanya kita apa yang kita buat macam mana, dan dia minta semua detail dokumen kita, dengan siapa kita berusaha, dengan siapa, kat mana kita hantar duit, semua kita bagi semua. Setelah kita bagi, sehingga hari ni alhamdulillah dah 3 tahun tak ada sebarang apa-apa macam tindakan lain lah. Dia datang mungkin ada laporan, dia datang mungkin ada kes ataupun ada apa-apa yang berlaku, dia datang buat lawatan, dia datang buat siasatan, dan alhamdulillah benda tu telah selesai. Saya nak bagi cikgu satu contoh. Satu contoh je kan. Kita bercakap tentang isu korban hari ni. Isu korban ni ada yang suka, ada yang marah. Itu isu korban. Yang suka dia akan cerita yang baik, yang marah dia akan cerita yang buruk. Isu korban ni baru 19 tahun. Cuba kita cerita benda yang dah wujud 100 tahun. Contoh Liverpool. Hari ni pun ada yang suka, ada yang benci. Betul? Yang benci tu cakap Liverpool jahat, Liverpool ini, Liverpool, yang suka tetap suka. Walaupun duduk kat bawah, menang. Dan nombor 5 tak menang juga kan. Tapi yang suka terus akan menyokong, yang benci terus akan membenci. Cuma kita sebagai penyedia perkhidmatan, kita akan sentiasa menambah baik kita punya perkhidmatan supaya lebih baik dan lebih jauh ke depan. Dan kita doakan semoga satu hari nanti semua orang kat Malaysia ni terbuka hati nak buat korban. Masa tu dia boleh pilih mana perkhidmatan terbaik yang ada di pasaran, insyaAllah. Itulah apa yang menarik bila bos cerita macam ni kan. Saya memang bila kita buat ada di bawah ni kan, kita rasa macam company ni dia sentiasa evolve. Bila ada isu, kita akan top up dengan benda yang lebih baik kan. Itu yang menariknya. Tapi itulah macam pelik juga kan. Satu benda yang macam orang selalu lupa sebenarnya. Isu korban ni sebenarnya bukan daripada semalam kan. So jadi kenapa masih lagi orang anggap macam isu korban ni scammer? Okey, isu korban ni alhamdulillah kita dah 19 tahun. Kita bermula tahun 2007. Dekat atas tu saya staff pertama masa tu. Masa tu staff lagi yang buat resit. Masa tu kan. Dan kalau nak cakap pasal scammer, yang pertama sekali saya punya pendapat peribadi. So, kita sebenarnya adalah berkenaan dengan berkaitan dengan agama, perkhidmatan yang berkaitan dengan agama. Dia orang kata mungkin sebab tak tengok, sebab benda tu jauh, dia kata mungkin benda ni adalah scam. Tapi dengan ketelusan, saya rasa dengan ketelusan, dengan tracing yang boleh dibuat, dengan ketelusan, dengan apa yang kita buat, saya rasa tak ada sebab untuk ragu-ragu. Pada hari inilah, pada hari ini. Okey, bukan nak kata macam tu. Soal warna pun kami pernah dikatakan, oh awak ni milik parti sekian sebab awak warna sekian. Dia tak sedar yang kita tu dah wujud 19 tahun. Parti tu baru 5 tahun, 6 tahun. Jadi dia samakan kita, oh sebab awak sama, sekarang ni awak sama dengan parti tu. Tak. Hari ini kalau kita tengok, salah satu bank kat Malaysia pun dah pakai warna yang kita pakai, warna orange kita ni. Adakah bank itu milik parti tersebut? Tak, betul tak? Tapi bila kita, tu saya kata, bila orang yang suka kita, dia akan terus bersama kita. Orang yang benci kita, dia akan cipta macam-macam untuk kita. Cuma
isu luar ni lah. Isu luar, isu tak nampak. Tapi apa yang kita buat daripada awal, daripada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, hinggalah tahun ke-19, kita sentiasa menambah baik kita punya boleh katakan dalam kita punya perkhidmatan lah, daripada perkhidmatan. Sebab pada tahun 2000 kami di peringkat pengurusan, kami perkenalkan satu kata yang kita gunakan dia sebagai satu motor pengurusan, iaitu Kaizen. Kalau cikgu biasa dengan Kaizen ni bahasa Jepun. Kalau cikgu biasa dengan bahasa Jepun, Kaizen ini maksud adalah penambahbaikan yang berterusan. Maknanya kita takkan pernah sempurna. Ada je kurang, tambah. Ada je kurang, tambah. Sebab tu bila cikgu kata, cikgu tengok, ada isu ni, tambah dengan benda yang lebih baik. Tambah dengan benda yang lebih baik. Macam saya cakap tu lah, orang hari ni kecam kita. Kata, easy korban ni, tak baik, tak elok. Kita tambah baik. Kita tambah baik. 2017, saya ingat lagi. Viral. Easy korban dikatakan macam bawa lagi duit, apa semua, tak boleh tak bayar lembu semua. Start daripada 2017 tu, kita lantik trustee bagi pegang duit Easycoban. Jadi hari ini setiap pembayaran kewangan yang masuk ke Easycoban, pendaftaran tu masuk ke akaun Easycoban, petang pukul 5 duit tu akan pergi ke trustee. Trustee yang akan pegang duit tu. Kita beli lembu, kita cakap trustee, kita beli lembu 100 ekor dengan harga RM2,000. Contoh, kita bagi resit kat trustee, kita bagi invoice kat trustee. Kita akan bagi laporan kepada trustee. Trustee yang sahkan semua perjalanan kewangan kita. Saya kata, teguran orang tu, viral tu bukan benda tak baik. Benda yang baik, Alhamdulillah. Jadi kita kena pandang dari itu pada dua pihak. Dan hari ini Easycoban kita dah ada, kita punya panel penasihat. Kita ada trustee. Kita ada ISO 1900 untuk syariah compliance di bawah SIRIM, dan juga kita ada ISO 9100 bawah 9001 bawah SIRIM, juga dengan berkenaan dengan kita punya pengurusan yang baik. ISO setahun sekali dia audit kita. Dia pastikan pengurusan kita berjalan dengan lancar, segala dokumentasi kita mengikut standard piawaian ISO. Itu dah audit kita yang pertama. LHDN audit juga kewangan kita setahun sekali. Kita terpaksa hantar. Kita akan hantar laporan kewangan kita ke LHDN setiap tahun. Okey, LHDN audit. Orang ini bayar tax ke tak bayar tax, bayar cukai tak bayar cukai. Okey. Lepas tu panel nasihat kita akan present bentang kat panel nasihat kita 2 kali setahun. Bentang kita cerita apa yang berlaku, apa yang kita buat, macam mana, apa yang perjalanan, semua kita bentang. Dan kita hantar juga laporan kepada SSM dan juga trustee. Itu adalah laporan berkala yang kita buat untuk setiap tahun. Dan saya tak pasti kalau ada yang lain buat sama macam kita. Itulah bila, tapi ada satu benda yang mungkin bos tak cerita lah. Di peringkat kami, di peringkat staff ni juga, kita ada juga postmortem. Betul. Kan bila kita sebut pasal postmortem ni, itulah perkara yang lepas korban ada lagi. Sampai customer sesat pun kita ambil kira. Kita akan kita sentiasa menambah baik. Betul. Sedangkan dalam postmortem, cerita ni tahun ni makanan tak sedap. Tahun depan kita tukar supplier, cari supplier yang lebih sedap. Betul tak? Tahun ni dalam makanan ni, seorang ni cakap tak sedap lah makan ayam goreng keras. Tukar cari ayam goreng baru. Itu yang kita, bukan saja dari segi perkhidmatan, sehingga kepada pelayanan kepada staf pun kita ambil berat dengan lebih baik. Betul. Okay lah, mungkin ini soalan ni agak pandai sikit lah, sebab kita memperkenalkan kempen ni tahun lepas dan berterusan sampai tahun ni kan, wujud RM80 ataupun RM90 ni. So bagaimana idea tu memang sangat unik kan. Macam mana bos ni boleh tercetusnya promosi macam ni? Okay. Pada pendapat cikgu sendiri lah. Allah. Kita tanya kan, cikgu rasa benda ni pelik ke tak pelik? Okay, bila first time sebut tu memang pelik lah. Kan? Tapi bila kita fikir balik, dia nampak macam ada logiknya di situ. Sebabnya, ini pendapat saya lah kan, dia menggalakkan kita nak buat lebih banyak bahagian. Itu yang nampak macam
dia bukan sekadar kita bagi saja. Okey. Maknanya kita nak buat lebih lagi. Okey. Itu pendapat. Okey, itu pendapat je pendapat, Itu secara jujur. Okey. Kita perasan tak? Kadang-kadang kita tengok berita airline. Kalau saya boleh sebut contoh, Air Asia jual 1 juta seat pada harga RM1. Kita tak rasa pun benda tu pelik. Betul? Okey. Contoh, kita pergi ke mana-mana pasar raya. Ada barangan pada harga RM1. Contoh, ubat gigi dijual pada harga RM1. Kita tak rasa pun benda tu pelik. Betul? Kalau cikgu nak tahu, sebenarnya benda ni, idea ni sampai peringkat awal tu sebab kita tengok ada satu perkhidmatan dekat Malaysia, dekat Johor tau. Dekat Johor, dia jual kambing akikah pada harga RM1. Dia dah buat sejak daripada tahun 2013. Dia jual kambing akikah pada harga RM1. Boleh Google, boleh tengok, nama dia Osman Goat Farm. Dari 2013 dia dah jual kambing akikah pada RM1. Adakah dia scam? Tak. Betul tak? Orang tak ada pun jadi isu dia scam ke apa ke. Jadi bermula tahun ke-18, kita tengok kita dah tahun ke-18. Kita dah 18 tahun bersama dengan rakyat Malaysia. Orang Malaysia menyokong perkhidmatan kita, beli korban dengan kita laksanakan bagi pihak dia. Dan kita tengok tahun demi tahun permintaan tu makin lama tu makin menaik. Alhamdulillah. Jadi kita rasa inilah masa untuk kita bagi balik kepada pelanggan. Kita bagi balik. Jadi saban tahun tu kita punya bajet. Kita ada punya bajet untuk pemasaran. Contoh, katalah bajet pemasaran kita RM500,000. Jadi tahun tu kita kecilkan bajet pemasaran kita ambil RM300,000, kita beli lembu. Kita beli lembu 100 ekor. Saya bagi keadaan lembu 100 ekor tu saya jual dengan harga RM1. Cikgu rasa saya rugi ke saya tak cerdik? Rugilah. Saya tak cerdik. Betul tak? Sepatutnya saya kena jual untung lah. Betul lah. Betul tak? Tapi untuk pelanggan kita hargai pelanggan kita beli lembu 100 ekor dengan harga normal. Bukan harga RM1. Kita beli lembu tu 100 ekor dengan harga normal. Tapi disebabkan lembu tu hak kita, milik kita, kita letakkan pada harga RM1.8 demi tahun ke-18. Sebenarnya tak ada sebarang dan saya pastikan tahun lepas tim kita sendiri berada di Uganda bersama dengan 100 ekor yang disembelih tu. Memang 100 ekor tu didokumentasikan secara video penuh untuk 100 ekor dan didokumentasikan. Dan lembu tu dah beli sebelum musim korban pun. Tim dah pergi sana cari lembu, beli, kemudian kita jual dengan harga RM1. Jadi dekat situ kami yang kurang cerdik. Sebab kita tak ada untung lah kat situ. Betul tak? Sama juga untuk tahun ke-19 kita createkan RM19. RM1.90. Maaf. Okey. Dan uniknya tahun ke-19 ni ada 19 sen. Itu kena tunggulah. Okey, sebenarnya kan bila kita sebut 19 tahun, 18 tahun ni kiranya macam umur orang dah dapat lesen. Betul. Dapat lesen mandu. So kita nak menghargai kan. Itulah cara kita nak menghargai orang lain kan. So okey, kita nak tanya macam mana pula sambutan dia? Alhamdulillah. Kita allocation kita letakkan 100 ekor. 100 ekor tu dia setiap hari tu 10 ekor. 10 ekor setiap hari selama 10 hari. Alhamdulillah hari pertama kita launch RM1.8 tu kita punya server crash. Sebab ramai orang yang nak daftar masa tu RM1.8 tu. Dan alhamdulillah dan kita akan pastikan kita habiskan 100 ekor tu. Kita tak nak simpan. Sebab kita beli 100 ekor, kita dah ada allocation 100 ekor, kita akan pastikan habis 100 ekor tu untuk peserta kita. Kita nak orang yang buatkan kita tu dia dapat. Alhamdulillah kita semalam ada seorang makcik customer kita dah 12 tahun bersama dengan Zurban, datang walk in dekat kaunter, daftar dekat kaunter, staff kaunter kita bantu isikan borang, tiba-tiba dapat RM1.9. Kita tak ada setting-setting apa, benda tu automatic by system. Saya sendiri pun terpaksa bayar harga penuh.
Cikgu saya tak pasti dapat RM1. Tak dapat. Tak dapat Belum bertuah. Belum betul. Jadi kita ni pun bayar harga penuh. Dan alhamdulillah hari ni apa yang kita mampu buat dan itu yang kita berikan kepada pelanggan. Dan kita berharap apa yang kita buat, sebenarnya kita dah buat benda ni 19 tahun. Dan satu benda yang saya suka, yang saya happy sangat, tahun lepas bila kita launch RM8 tu, ada satu report polis. Satu report polis yang mengatakan kemungkinan ini adalah program scam yang berlaku, yang dijalankan oleh Easy Combine. Dan bila terima report tu, kita rasa gembira. Sebab benda tu sampai ke masyarakat. Dan orang boleh buat report, datang ke sini, kita berikan penjelasan apa yang berlaku, kita tunjukkan bukti pembelian, bukti jualan dan semua tu selesai. Alhamdulillah. Cumanya kita gembira orang mengambil berat tentang Easy Combine. Dan dekat situlah check and balance kita dan juga masyarakat umum. Yelah, maknanya kalau apa orang kata RM1.80 ni tak berjaya, takkanlah kita nak buat RM1.90 ni kan. Ini pula kata ada RM19. Itulah dia. Okey, mungkin ni soalan yang terakhir sekali lah kan. Apa perasaan Easy Combine ni kan bila berjaya buat kempen RM1.90 ni, dan mungkin harapan lah bos kita agar rakyat Malaysia ni, yang pentingnya kat sini apa kita buat ni, yang pentingnya kita kena pastikan betul-betul berhati-hati dalam memilih orang kata benda-benda penyedia tu. Betul tak? Okey, alhamdulillah hari ni kita dah melayani 500,000 rakyat Malaysia yang dah bersama dengan Easy Combine. Alhamdulillah. Daripada 30 juta tu, 500,000 tu dah pernah buat korban dengan Easy Combine, berdaftar menjadi peserta. Kita dah laksanakan, dah selesaikan korban dia, dan kita gembira untuk 500,000 orang tu. Dan alhamdulillah kita mendoakan lebih ramai lagi rakyat Malaysia bersama dengan Easy Combine. Kita dah sembelih 280,000 sembelihan korban. Kita ada trustee, kita ada kita punya penasihat, kita ada SO, dan kita rasa sekiranya dalam kes hari ni, dalam suasana hari ni, kita tahu banyak cerita berkenaan, rentetan bercerita tu tak berhenti. Bermula daripada kes-kes Palestin, kemudian kes-kes NGO. Sekarang ni kita ada kes-kes zakat, betul tak? Ada kes-kes, pernah kes-kes upah haji, tak? Semua tu berlaku. Betul tak? Dan ada juga syarikat yang sebenarnya betul-betul buat. Walaupun ada yang mengambil kesempatan, tapi ada yang betul-betul buat. Jadi sebagai pengguna, kena check lah. Check, dapatkan maklumat, tengok latar belakang, tengok siapa yang di belakang mereka, macam mana mereka buat operasi sebelum kita membuat pembelian. Itu yang kita penting. Okay, alhamdulillah. Terima kasih saya nak ucapkan kepada bos Cik Ahmad. Sebenarnya live tu memang dah cukup lengkap dah, maknanya dah merangkumi kita punya rumusan. Cuma apa yang saya boleh katakan dekat sini adalah bila kita nak buat beribadah tu, pastikan kita kena, orang kata, macam buah kata, selidik. Yang pastinya yang paling penting adalah niat kita sendiri bila kita buat ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya sebenarnya nak berterima kasih kepada bos yang sudi hadir, dan yang paling penting juga kepada mereka yang dah buat korban. Saya doakan mudah-mudahan segala amal ibadat anda, korban anda tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya nak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.